Cuma untuk duit raya tahun ni ekonomi agak ni kan. Mana-mana yang budak tu dapat tu jangan nyungut. Kau nampak Acik ni artis tapi belum tentu Acik kaya. Acik dulu kan Harun Aziz. Acik ni anak Harun. Assalamualaikum, bersama dengan saya Hazmi Hassan. Ya, Azwar Zani. Dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat, bukan cerita biasa. Cerita orang ada kisahnya. Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa. Tak terduga penuh kejutan di setiap sudut. Jelajahi mimpi, menikmati suasana. Bila rasakan getarnya jangan ragu, ikut. Dan kita ada wang gegau. Salam Aidilfitri kita ucapkan kepada semua penonton yang sedang menonton sekarang ini. Selamat Hari Raya, babe. Ya, dah raya dah. Pejam Selamat cilik, Hari pejam Raya. cilik. Seronok betul. Bunyi bunga api, kepam kepung keping. Bunga api mana bunyi? Mecun. Bunga api bagi gitu je. Oh, bunga api yang gitu-gitu. Pejam celik, pejam celik. Hari Raya sudah tiba. Pejam celik, pejam celik. Tu lagu wang gegau kan? Nizam dah? Ha? Nizam lah. Ini pula. Peljem celik. Okey, kita bersama dengan Wan Gegau. Yes. Jadi Wan, kalau kita sebut pasal raya ni, Okey, ya. kan? Semua ingat Hari Raya. Ada macam kisah pasal raya. Ada 1,001 kata berkait dengan raya. Raya. Selain Hari Raya. Raya. Dan dengan kata benda dia juga tak kira Apa bangsa? orang Orang Melayu, Melayu, orang Cina, orang putih, atau Orang India. orang India. Di seluruh negara. Ada? Aku kalau dia ada muzik boleh. Okey, kalau hari raya ni Wan, kita ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Raya saya lah. batin. Betul lah. Saya silap minta maaf lah. Jadi raya tahun ni, raya kat mana? Tahun ni kita raya ke tompet-tompet yang sebelum ni lah. Sama je lah. Di Masjid Tanah. Aku ke tompet dari kampung Tanah. Aku sama dengan ayah, dengan adik-beradik. Sebab adik-beradik di rumah pun tak jauh, di keliling tu je. Dengan daun tu. Kawasan-kawasan tu je. Rumah tua tu dia tengah-tengah base. Okey. Jadi semua akan hantar lauk kat situ. Jadi meriah lah suasana. Dengan anak-anak buah. Dah ada cucu dah. Aku dah ada cucu. Ada cucu. Memang havoc lah. Memang meriah. So tema raya tahun ni kala apa? Jungle. Jungle. Tahun ni kita sebab Camouflage. Camouflage. tak lah, bukan tu lah. Aku tengok banyak orang sekarang ni main biru lah. Biru? Tu lah, aku pun dah terpengaruh lah. Royal Blue. Wow. Tahun ni Royal Blue. Okey. Royal Blue. Okey lah, nampak lain sikit kan. Lain lah sikit. Cuma banyak Blue Sky. Blue Sky macam mana? Blue Sky ni dia macam biru langit. Okey, faham. Macam aku ni Royal Blue. Gelap sikit kan. Dia dark. Wow. Dia dak mana? Dia dakwan. Dakwan tu budak baik orang. Jadi memang okey. kau tiap tahun akan ada tema lah sebenarnya. Ikut Ada lah. jugalah. Ada juga. Sedondon lah semua satu family. Tak juga. Masing-masing kan dah kahwin. Jadi kalau Kak Long ni katakan dia warna peach, anak beranak semua peach. Kakak aku nombor 3 tu kadang-kadang dia warna, contoh dia warna merah, semua warna merah kan. Macam aku tak kahwin lagi. Aku dengan ayah aku je lah. Kau berdua lah sama kala. Sebenarnya kalau untuk personal lah, aku yang masih lagi memujang pen ni hari, aku tak titik beratkan pasal warna tema lah. Pasal belum ada keluarga kan. Macam orang yang ada keluarga ni lain sikit lah. Betul. Anak nak warna tu semua, ikut bapak pun semua colour yang sama kan. Macam aku tak ada bini, tak ada apa. Aku dengan ayah aku yang berdua ikut masing-masing lah. Betul Itu je lah. Apa yang ada, apa yang boleh buat lagi. Hari raya pun macam tu je lah. Orang datang rumah, nak pergi ke rumah adik-beradik, keliling tu je. Yelah tu. Jadi tak sampai keluar lah. Hari raya kedua, ketiga macam tu baru dapat. Keluar. Okey, kalau kau tema tahun ni? Aku tahun ni purple. Purple. Yes. Purple langsat. Tak, purple lansap bukan purple. Bangsat betul. Mana aku pun terkejut. Aku dah niakan, Dia purple ni lebih kepada macam purple durian. Durian Tak ada. Aku manggis. Manggis. Purple manggis. Purple manggis. Aku lain sikit. Tahun ni apa? aku tak silap aku hijau navy kot. Hijau navy.
Navy Bukan putih tadi kau tau. cakap dengan aku indigo. Navy blue ada. Lepas tu kalau colour navy lagi putih. Hijau tak ada lagi. Nah, ni adalah sebab dia askar kan. Ya, Navy tu askar kan. dia askar laut Navy tu. Yalah, Askar laut tapi putih. kalau hijau army, hijau askar. Hijau navy pun hijau askar juga. Oh iyalah tu, betul lah tu, yang putih lah. Bukan Bukan hijau. ada hijau. Hijau. Hijau askar. Hijau. Hijau Navy. Dia hijau yang kekuning-kuningan tau. Oh kakis. Kuning Ha, dia hijau yang kekuning-kuningan. Tu cirit. Hijau kuning. Takkan tema aku cirit. Mungkin Tema baju Melayu kau tahu ni warna apa? Aku warna tema cirit. cirit. Lepas tu orang kampung cakap cirit kau. Betul juga tu ya. Kan? Okey, cirit. Wan, standard hari raya, makanan kegemaran dengan biskut raya kau paling suka apa? Kau biskut raya. Aku dengar cerita biskut Mary. Nah, absen. Aku memang absen lah. Apa pun Kau yang mana? Abseng yang ada gula tak atau ada gula, tak ada gula. Tak ada gula. Pengen lebih. Mudah. Aku akan ada, itu memang wajib ada. Sebab wajib ada. Tapi kalau aku kuih raya ni macam biasalah, cakayam ada, menanden ada, kuih tat ada. Tu ada. Tengoklah apa jenis kuih lah. Sebenarnya tak ada masalah pun. Aku lebih pada support. Mana-mana pedagang-pedagang. Sebab aku kadang-kadang aku buat review, orang bagi. Bila orang bagi takkan nak tolak kan. Sebenarnya aku boleh lah. Kadang ada package 500 je kan. Beli lah. Support lah. Contoh dia macam lomang tahun ni, sahabat aku dia cakap dia nak masak sekali ke rumah aku. Wow. Sahabat aku ni dia dah kehilangan mak ayah. Dia dah kahwin. Dia ni sahabat aku bila kecil. Jadi dia dah macam family lah. Jadi dia macam dia nak lah, dia ada cakap lah, kalau aku tak balik rumah bini aku kat Pahang tu, aku tahun ni aku gaya rumah kau. Kita bulan puasa aku buat lomang apa semua, nanti bagi-bagi adik-beradik kau. Mana kau nak bagi ni, kita bagi yo. Masak-masak pagi raya tu nanti bini aku masak apa semua, kau tak payah fikir pasal gondang je dah. Tapi sebenarnya adik-beradik aku kat keliling tu dia hantar je gondang. Jadi adalah menu-menu untuk orang datang. Aku tak ada macam tahun ni aku nak buat ini, tahun ni aku nak buat ini. Tak ada. Aku seadanya lah. Apa orang beri tu aku hidangkan, aku selekah balik pada orang lain. Itulah. Cuma untuk duit raya tahun ni, ekonomi agaknya kan, mana-mana yang budak tu dapat, janganlah nyungut. Kau nampak ya Acik ni artis, tapi belum tentu Acik kayu. Acik dulu kan Harun Aziz. Acik ni anak Harun. Jadi kalau kau datang kayu tu, kalau kau dapat sampul tu, tak kisahlah sampul tu senario kau, sampul gambar Upin Ipin kau, gambar apa kau. Bila kau tengok dalam tu, tengok kat rumah, jangan tengok situ. Malu Acik. Apa cik RM2 dia bagi cik kan? Aduh, kisau. Ada juga ini. Sebab dia tak ada. Kalau tak ada. Tapi ni tadi cerita pasal kuih raya. Aku lupa tanya kau. Aku dah kenal kau lama. Kuih raya kau lah yang kau suka. Favorite, kan? Aku tak tanya kan. Tak pernah tanya kan. Betul juga kan? Betul lah Kau minat apa? Okey, zaman dulu, ni betul lah, jujur cakap masa aku kecil-kecil dulu, masa tu first time keluar Elmer London. First time masa tu tengah viral kan. Memang itu adalah favourite aku. Setiap tahun memang beli Elmer London. Sebelum tu aku tak suka kuih tat sebenarnya. Kuih tat macam kuih orang tua lah. Mak-mak suka kuih tat. Memang kita tak suka lah rasa apa denasnya. Denas tu kan. Tiba lah dengan abuk-abuk tu kan. Betul, tak suka. Tapi lama-lama aku jadi suka sebenarnya. Sebenarnya sekarang dah suka kuih tat, memang sedap. Kuih tat lah. Sekarang kuih tat. maksudnya kalau nak beritahu favourite kau adalah kuih tat lah. Kuih tat lah sekarang ni. Oh, betul. sekarang kau suka kuih tat. Betul. Elmer London dah tak berapa dah. Okay, Cot. Kalau kau pula? Aku kalau aku kuih tradisional. Okey. Apa dia? Kuih ni memang orang Cara kata belauk, bukan, cara belauk tu kuih bulan Ramadan. Itu Oh ya, pasal Aku yang kuih yang kalau aku cakap dia memang ada segedak dia memang macam babuk-babuk. Aku batang cantik. batang buruk. Tapi ada tapi dah ada batang cantik dah. Ada dah cantik dah. Buruk dulu. Sekarang dah cantik sebab dia dah ada acuan dia. Yang batang cantik tu dia cantik dia panjang sikit. Betul. Kalau basah batang berjuntai. Kalau kau tengok batang dia memang cantik elok je batang. Tu je batang ah. Memang cantik. Pegang ngam-ngam lah. Ha. Masuk mulut kan. Lembut dia. Dan abuk-abuk sikit, ada abuk sikit. Ada abuk-abuk sikit lah. Kadang-kadang bila ada abuk-abuk tu aku macam ada collagen. abuk kan. Abuk. So kadang-kadang bila masuk memang bila batang Dia rasa apa Rasa apa? Dia tak tahu lah, dia rasa macam sedap lah. Syok. Lepas tu ada satu lagi macam aku suka kuih, aku suka muih. Maksudnya banyak lah. Maksud kuih muih. Betul tu.
Sabar. Okey lah. Macam aku lain sikit. Kau suka kuih apa? Aku suka kuih yang orang tak suka. Kuih apa? Konflik. Jagung. Biskut konflik sedap. Tak. Kau suka Konflik konflik kau yang macam mana? Yang keras ke ni yang dia jadi nipis? Yang nipis. Oh, sebab dia juga yang Ikut makan tuan. dia dah panggil remping. Remping. Oh, remping. Rempingan betul tak? Remping. Dia kalau dah ni dia jadi remping. Rempingan jagung. Rempingan jagung. Kalau yang besar-besar tu dia panggil dedak. Jagung ni. Dedak. Yang ni pertama kali kau dengar ni. Itulah. Padahal favourite aku ni. Ada favourite. Itulah. Pertama kali dengar ni. Kan? Tapi mana suka batang cantik tadi boleh lah insyaAllah batang cantik tahun ni okey lah. aku open order lah. Jual lah, kau jual lah. Aku jual lah. Aku ingat banyak yang order tadi daripada batang bulu cintai. Tak, aku selalu macam setiap tahun kalau aku jual batang cantik ni aku bagi gambar dulu. Pakai telur. Bagi dia gambar dulu. Gambar dia macam mana aku nak tengok ah. Ni. Oh, cantik Cantik. Cantik. Ada 2 batang kan ni. Ini aku punya tau. Ini aku punya. Maksudnya produk aku. Ini kalau dia 2 batang kan. Ini kalau dia tambah lagi tu dia jadi kina batangan. Oi. Dia berbatang-batang tadi. Berbatang-batang lah. Banyak lah. Okay, cantik lah. memang cantik lah. Cuma dia pendek-pendek sikit. Sebab pendek-pendek dia Mungkin dia tengok pada yang buat tak? Dia tengok pada yang buat. Bukan sebab bila pendek, bila dalam balang tu susun Cantik, lagi cantik lah. Susunan dia tu. Aku ingat dia tengok pada orang tokoh kan. Tokoh tukang masak. Otak yang kuning tengok dia jangan otak kuning Dia lain tau. Memang ada tau ni. Okay, dia memang batang buruk lah. Sebenarnya saja dia buat lawak dia batang cantik. Tapi memang dia batang buruk lah. Kan segedak dia tu memang okey. Kau tak pernah makan? Makan. Pernah makan? Pernah. Cara kau makan macam mana? Saya cara dia. Okay. Apuk keluar. Oh. Kau pernah makan kat mana kan? Mana? Macam aku lain. Kan dia abuk tinggi kan. Apa kau sedut abuk dia? Sebab aku banyak tengok cerita gerahan. Kadang yang Dia pakai bukan sebut mata buruk. Yang kau tu kalau kau hidu tu sebut tu kau akan jadi buruk. Oh, salah lah ni. Salah. Okay. Lepas ni aku akan betulkan cara makan aku. Pengalaman manis, pahit ataupun apa saja Yang kau tak boleh lupakan lah, berkenaan raya. Berkenaan dengan raya ni. Kadang-kadang ni gaya dengan family adanya mak aku. Kadang-kadang pahit bila mak aku tak ada lah. Itulah. Kadang-kadang manis lagi bila kecil ramai datang rumah. Okey. Kadang-kadang pahit hari ni tak ada yang aku harapkan datang tak datang. Yang aku harapkan datang tak datang. Faham. Itulah kalau kadang-kadang manis lagi kalau dulu kita boleh bermain dekat padang. Apa kan? Kita nampak kita pun boleh join main bunga api, main mengocun, pakcik-pakcik datang, salam-salaman. Kadang-kadang itu kadang-kadang manis lah, kadang-kadang pahit. Hari ni ayah aku duduk macam biasa, aku akan duduk kat tangga depan. Tengok suasana keliling yang suram. Itu ya. Itu pahit lah. Pahit lah. Kadang-kadang pahit lah tu. Maksudnya pahit lah untuk aku. Yelah, faham betul. Aku dapat tengok suasana orang begitu je. Itu je lah. Beza ada mak tak ada mak lain lah. Yelah tu. Dah tak ada lah mata kering. Yelah. Dah lama kan. Orang je lah. Kalau nak nangis kan, nangis lah untuk aku. Aku doakan semoga semua yang beraya untuk tahun ni ada mak ayah, hargai, nikmati raya dengan penuh kekeluargaan. Macam aku masih ada ayah lah kan. Macam kau masih ada mak kan. Jadi baik kita satukan. Tak apa. Tak boleh. Ayah aku okey lagi. Okey ni, kalau lagu raya pula, apa lagu raya favourite kau lah daripada dulu sampai sekarang? Lagu raya. Yang terkini ke yang terkinu? Okey, kita buat yang lama dulu. Yang lama apa? Kalau yang lama zaman dulu. Zaman Ramli. Tak kisahlah, zaman dulu lah lagu-lagu lama. Okey. Kalau dulu aku suka lagu ni. Abang pulang, ria rendah di halaman. Adik tersenyum. Lagu tu. Apa lagu dia sebenarnya lagu gaya. Tapi lagu tu aku dah dengar lagu tu. Lagu tu tajuk dia Abang Pulang lah. Siapa nyanyi ya? Arwah Datuk ni apa
Rizwan. Rizwan Malik. Malik Rizwan. Malik Rizwan. Malik Rizwan. Itu best tu. Ayam itik bertempiaran. Lagu tu. Jadi korban. Kalau zaman-zaman itulah. Kalau zaman Perambi dulu Allah Dendam Perantau Dendam Perantau apa semua lah. Sudirman. Kan. Lepas tu kalau senario kan? Senario mana? Yang mana? Senario seminggu berhari raya kunjung mengunjung rumah terbuka. Oi. Jika sebut pasar raya Jalan Amir pasar raya juga. Minat. Okey, kalau yang apa lagi? Baru lagi? Kalau baru pula. Banyak dah lama tu. Itu banyak sangat lama Kalau yang baru lagi Raya Dola. Okay, Dola. Arwah JJ pun suka tau Dola. Lepas tu itu alamak. Keci. Best. Best. Kalau dibandingkan aku tahu lagu ni pun best juga yang kan popular juga tu. Sayang. Tapi yang betul-betul aku macam aku rasa ini adalah satu lagu gayo yang memang aku rasa macam aku pun nak ikut betul lah. Sebab aku memang suka menari kan. Tu apa tu perempuan yang satu tu apa? Alah pom. Apa nama tu? Apa? Siapa yang budak perempuan rapper tu? Google. Lagi satu yang tinggi. Mimi Fly. Mimi Fly. Sorry Mimi Fly. Mimi Fly lah serumpun. Serumpun tu. Cuma aku tak hafal lah lagu dia. Yelah. Kalau rap sikit lagi, Waris punya lagu. Memang aku suka sangat. Dia dengan siapa tahu? Dia dengan Mak Adam. Tony Boy, Zinaka. Lagu tu. Lagu apa? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Ada juga tu. Ada kan? Alhamdulillah. Itu kan lagu raya. Ada tak apa. Nanti kita akan mainkan kat bawah ni. Okay. Tapi aku minat weh. Lagu kau tu yang tu tajuk aku lupa. Yang dengan budak perempuan tu ada. Best. Aku selalu tengok Mak Adam ada situ. Aku lagu raya aku suka lagu klasik satu lagu. Lagu Hari Raya Kak Limah. Dia Lenggang lenggo. Tak lupa bayar fitrah. Betul lah. Hari Raya Mak Limah. Tak lupa bayar fitrah. Ya betul. Mak Limah sayang. Itu lagu kesukaan pejar dia kau. Sebab mak dia nama Limah. Tadi kau ni tak ada guna. Tak ada kena-kena. Okey, kalau kau itu dia. Itu yang dulu. Okey. Dia yang lama. Yang lama antaranya lah. Kalau yang baru aku suka lagu Spider mana? Spider ada lagu raya dia. Lagu kumpulan Hujan. Lagu Hujan lagu raya tu pun menarik. Itulah aku daripada band-band lagu band. Dan kalau lama yang dia lama tak lama sangat, baru tak baru sangat. Okey, dia ada 3 kumpulan tau. Wings, Slam, UKIS. Okey. Lagu raya. Lagu UKIS pun best, lagu UKIS. Mesti ingat lagu UKIS kan? Yang mana? Lagu UKIS lagu raya dia. Kau kena dengar lah. Aku dah lupa ni sebab nak cerita sekarang ni. Aku rasa macam bukan lupa, aku nak nyanyi suara aku tak sedap. Sama lah lagu Slam, lagu Wii aku ingat Selamat Hari Raya. Okey tahu tu. Okey. Lagi satu lagu ni kau minat tak? Okey, UKIS ku pohon dan ampun pada semua secebis kasih yang kau beri. Tak pernah terlupa seadanya. Bergembira. MNC tu. Saleh apa yang kau fikirkan? Hatiku tak keruan. Makhluk mana yang mengganggu kau di pagi-pagi hari raya? Itulah aku cerita pasal lagu raya banyak. Banyak lah, tak tahu lagu. Jadi korang yang kat luar ni tengah tengok, boleh kongsi juga lagu raya apa favourite korang. Betul. Dan kita dengar teruslah ucapan hari raya daripada Wan Gagau. Sila Wan. Okey, saya Wan Gagau dengan ini memohon ampun dan maaf menyusul sebelum jadi. Mohon ampun dan maaf kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton sekarang ini. Harapan saya untuk raya kali ini, jadikan raya kali ini merupakan raya yang sangat istimewa berbanding
berbanding tahun-tahun sebelumnya kerana kita berhak untuk memiliki kebahagiaan di raya yang sempurna ini, di raya yang mulia ini. Okey. Jangan lupa saling bermaaf-maafan antara satu sama lain kerana kemaafan itu dituntut dan dihargai oleh dalam agama kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Wang Gegau. Kita doakan semoga raya kali ini lebih bermakna. Dan kepada anda juga yang tengah menonton, semoga raya kali ini terus menjadi satu titik untuk anda terus bergembira. Kerana kita dituntut juga untuk meraihkan hari raya ini dengan kemenangan. Jadi dengan kemenangan ni usahlah kita bersedih. Betul. Okey, kita lupakan segala lembaran yang lama, kita buka lembaran yang baru. Betul. Tapi orang kata raya juga janganlah sampai melampaui batas. Terlampau happy makan macam-macam, orang ada penyakit semakin penyakit. Tak nak lagi tu kan. Kena kawal juga. Racun sampai luka tangan tak nak. Janganlah. So kita kontrol juga. Apa pun daripada kami Cerita Malam Jumaat, kita nak ucapkan. Ucap dulu. Nak ucap dulu lah. Okey. Kita nak ucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin. Dapatkan Ray Amo, haruman rasmi Cerita Malam Jumaat. Dan Yes. terima kasih kepada penaja baju kami. Jumpa lagi dalam cerita apa? Cerita Malam Jumaat bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah dia. Salam Aidilfitri untuk semua. Yes.